Hai, Assalamualaikum. Saya Dr. Syabila. Siapa dekat sini yang ada eczema tapi tak tahu lagi apa itu wet wrap therapy? Jom. Pertama sekali anda perlukan bahan-bahan ni. First, anda perlukan pelembap ataupun moisturizer. Yang kedua, anda perlukan tubifast, stocking bersih atau pembalut ataupun tubifast atau apa-apa sahaja yang boleh membalut yang diperbuat daripada 100% cotton. Dan yang ketiga, anda perlukan krim yang diberikan oleh doktor. So, wet wrap therapy ini sangat berkesan dalam mengekalkan kelembapan kulit dan memastikan ubat-ubat topikal yang diberikan oleh doktor dapat meresap dengan lebih baik. Dan juga untuk kanak-kanak yang sering menggaru ataupun yang sering gatal-gatal pada waktu malam, ini adalah untuk mengelakkan mereka daripada terus menggaru.